Okey. So kedua kita try putih. Motor kedua saya cerita yang spotlight jenis mahal, apa dia punya kelebihan dia. Okey. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada ADV 160. Okey, so motor ni masih baru lagi dalam sebulan. Okey, so kisah motor ni dia lain sikit daripada customer saya yang lain. Okey, customer ni dia dah pasang spotlight ni dekat kedai lain, and then dia tengok pelik spotlight dia ni. Okey, dengan cara pemasangan semua pelik. Okey, jadi dia tengok pada video saya dekat YouTube saya ataupun channel merah saya. Dia tengok semua, dia kata saya punya pasang dengan orang ni pasang lain. Okey, so dia jadi tak berminat dengan ni, and then dia terperasan dekat sini ada macam solotip wire kan, bagai-bagai semua ni kan kat sini. Okey, kalau daripada saya tengok, okey, dia curi api. Okey, ni nama dia curi api ataupun curi karen daripada sini Okey, so macam saya bagi tahu, kebanyakannya kedai diorang tak nak buka cover set. Okey, diorang tak nak buka cover set sebab apa? Ambil masa, dan diorang kejar commission. Lepas tu diorang kejar customer. Okey, itu salah satu dia. Macam saya sehari ambil paling banyak pun 4 orang ataupun 5 orang. Tengoklah pada kerja tu, kalau yang mana bukan semua spotlight, ada yang pasang navigator ke apa, saya boleh lah ambil sampai 4-5 orang. Okey, so untuk permulaan dekat sini saja saya dah nampak ini adalah curi karen. Okey, sebab apa? Okey, bahayanya bila kita curi karen, kalau kata short motor ni, kalau kata lampu ni short ataupun dekat sini termasuk air ke apa, motor ni akan padam terus semua. And then kita tukar fuse. Selagi dekat sini masih basah, okey, fuse tu akan burn. Okey, itu satu. Okey, lepas tu spotlight ni macam saya bagi tahu, dia ada cara suluhan dia. Okey, yang macam ni dengan macam ni. Okey, kalau yang ada jenis suluhan macam ni, dia kena stay macam ni, dia tak boleh macam ni. Okey, jadi spotlight ni suluhan dia macam ni, tapi dia pasang macam ni. Bila customer suluh, dia bukan macam ni lah, jadi dia tak kembang. Okey, dia hanya suluh setempat saja. Okey, ya, abang tepi sikit, saya nak tunjuk. Okey, so saya tunjuk sikit. Okey, nampak tak lampu tu dia setempat macam ni je. Okey, jadi yang ini dia sakitkan mata orang tau. Sebab apa? Lampu ni dia naik ke atas macam ni. Okey, dia naik ke atas, dia bukan kembang macam ni. Okey, so ini kuning, ni putih. Nampak So ini dah salah pasang satu, lepas tu curi karen satu. Okey, saya bukan nak burukkan orang ke apa, tapi ini yang kebanyakannya datang ke saya untuk repair. Okey, bila saya repair, saya akan cas kadang-kadang. Bila saya check, saya akan cas. Okey, bukan cas RM30, RM10 tu bukanlah saya punya check. Jadi orang tak puas hati bila saya check. Lepas tu saya dah tak nak buat dah lah. Okey, tapi untuk case customer ni dia lain sikit. Jadi dia, okey, nak jadikan cerita, dia tengok video saya cakap brand EMS ni bagus, dia pun pergi beli. Okey, saya sebut EMS ni memang mahal dan memang baik, memang padu. Tengok harga dia. Nanti kata saya tipu pula. Okey, nampak tak harga dia 490. Memang harga spotlight ni mahal, tapi dia kecil and then dia yang terbaik. Okey, saya tunjukkan sikit. Okey, nampak dia kecil saja. Memang terbaik, padu ni. Okey, so saya, okey, tuan motor ni pun dia minta saya tengokkan balik apa yang wire patut ditukar. Saya rasa tak perlu kot ditukar. Tengok saya mana yang saya boleh repair, saya adjust balik, kita tutup balik wire luka. Tengoklah tahap macam mana dia punya rosak wire tu. Saya rasa tak ada masalah kot. Saya boleh tutup yang mana ni. Kalau ada yang teruk, kita akan tunjuk. Okey, lepas ni bila saya buka cover set ni, saya akan tunjuk lagi macam mana dicuri wire. Biasa dia orang akan curi kat sini satu lagi. Okey, kat kawasan ni ada banyak wire. Okey, so jadi saya tunjuk selepas buka cover set pula. Okey, nah, saya dah jumpa. Tapi ini yang kebanyakannya, saya cerita ni untuk kebanyakan. Okey, so customer ni pasang spotlight ni, harga dia dalam 280. Okey, kalau kata beli spotlight saya yang biasa tu siap pasang 380. Okey, so saya tak tahu nak kata rugi ke apa, tapi sayanglah duit anda. Tengok dulu installer, okey, pemasang yang anda nak pasang dengan orang tu, tengok macam mana. Okey, saya bukan cerita marketing ke apa. Saya akan buat beberapa video yang saya tolak customer. Okey, ada customer tu dia mengadu lampu dia sebelah lain. Okey, kalau saya nak buat duit, saya boleh terus cakap, okey abang datang kita buat. Padahal benda tu saya dah tahu dah masalah dia apa, dan dia akan jadi lagi walaupun buat wiring baru. Okey, dan customer tu dia pasang dekat kedai yang selalu buat masalah lah. Okey, saya tak nak burukkan sesiapa, cuma saya nak pesan dekat orang yang nak pasang aksesori electrical. Okey,
pertama sekali jangan fikir murah lah. Okey, bukan saya nak cerita saya pakar ke apa, tapi dengan kemahiran yang saya ada, okey, saya cerita kemahiran yang saya ada. Bila kita curi kara ni nanti, motor ni yang akan jadi masalah. Okey, nanti mula cakap motor ni punya brand lah tak bagus. Okey, aksesori tu lah yang tak bagus. Okey, dia kalau betul lah cara pasang, kalau kata rosak lampu tu sekali mungkin boleh claim garanti, tapi kali kedua kalau rosak, itu baru barang tu yang problem. Okey, jadi faham lah dengan apa yang kita beli, apa yang kita dapat. Okey, apa yang kita keluarkan duit tu yang paling penting. Bukan apa, bila saya dah cas orang, kalau dah jadi macam kes ni, dia akan jadi double atau triple lah. Tapi macam customer ni, saya dah cakap kalau boleh saya tak nak check lah, sebab saya dah tahu dah bila dia cerita dan saya tengok tadi dekat atas, saya dah tahu. Jadi saya recommend untuk tukar baru je, pasang wiring baru ataupun tukar spotlight baru. Tapi customer ni tak sempat nak cakap, dia dah beli dah yang baru lah, 490 tu dia punya spotlight tu. Okay, so kerja saya adalah buka balik yang lama, kita tengok apa yang luka wirenya, apa yang dipotong ke apa, kita repair balik, itu saja. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight baru ni, EMS T1 terpadu ni dekat ADV 160 ni. Okay, okay, so Alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat ADV 160 ni. Okay, so macam yang tadi saya ceritakan, customer ni dia pasang spotlight, dengan spotlight tu salah arah dia. Lepas tu dengan wire yang dicuri karanya. Okey, dan customer tak puas hati lah. Okey, rasanya dalam 300 juga untuk spotlight tu siap pasang. Okey, nampak dekat sini, bila kata jadi masalah macam tu, dan customer ni dia buat keputusan untuk tukar terus spotlight jenis baru, dan dia tengok video-video dekat channel merah saya YouTube, brand yang saya sebut yang selalu yang saya cakap terbaik, kecil dan terbaik untuk ADV adalah EMS lah, EMS T1. Okay, so ada satu lagi model, brand dia Motorwolf. Tapi tu saya tak pernah pasang lagi, saya tak pernah pakai lagi. Tapi kalau ada yang nak try boleh bawa. Tapi kalau untuk daripada 3-4 tahun lepas, EMS T1 adalah yang paling terbaik lah untuk ADV lah, dengan kecil dia, comel dia macam ni kan. Okay, so untuk ADV 160 ni dia lain sikit saya pasang. Okay, dia sebab dia ada special bracket lagi kat sini. Okay, yang ni saya bagi. Okay, saya tak letak terus kat bawah ni. Okay, sebab kalau kita terus letak kat bawah ni, dia bila dia bumping, ini nampak memang ada ruang tau. Okey, kalau pasang dengan saya akan fikir semua benda Bila kita letak bawah ni, nampak ada ruang ni. Bila kata bumping, jalan bonggol ke apa, kita dah duduk, dia akan rendah. Bila bumping, dia akan lagi rendah. Okey, tu sebab kalau nak turunkan fork, kena keraskan fork juga. Bukan boleh main turun saja untuk ADV 160. Okey, itu faktor-faktor yang kita kena ambil tahulah. Jadi bila pasang bracket ni, dia terkeluar sikit daripada area ni. Okey, nampak jadi bila dia bumping tu, insyaAllah tak ada masalah lah. Tapi kalau dia bumping sambil handle sengit tu, biasa dia main rally tu biasanya, motocross. Okay, so macam saya cerita tadi, nampak kos dah jadi banyak tau. Okay, lampu saja 500. Bukan saya tipu, saya dah tunjuk tadi harga 490 untuk spotlight saja. Okay, so saya tunjukkan sedikit. Okay, daripada customer ni, saya nampak ada beberapa orang dia tak faham kenapa spotlight tu ada fungsi klip, kenapa harga dia mahal. Okey, jadi saya terangkan untuk video ni, untuk customer macam ni lah. Untuk orang lain pun boleh tengok sekali. Okey, so macam biasa EMS T1 ni, untuk EMS T1 ni, dia punya button dekat sini. Okey, memang cantik untuk ADV, terus kat sini lah. Okey, jadi kita on. Okey, bila kita on, dia punya switch terus menyala. Okey, okey, so bila kita tekan ni, okey, untuk single mode dia ada dua saja, kuning dan putih. Okey, kebiasaannya single mode ada kuning, putih, kuning, putih, kuning dan putih. Okey, sekalian, tak apa, ni ada dua saja. Okey, saya tunjukkan dulu. Okey, kita tekan sekali, dia jadi kuning. Kita tekan sekali lagi, dia jadi putih. Okey, so untuk cara off dia, dua kali lah, dia akan off. Okey, so kita tengok flasher dia pula. Untuk klip-klip ni, dia ada 3 ke 4 mode macam tu untuk EMS ni. Okey, ini putih saja, dan ini putih kuning. Okey, dan ini putih kuning dan putih dia sekali. Okey, nampak Okey, so customer ni tadi dia cerita dengan saya, kenapa spotlight dia tu tak ada klip-klip ni. Tu yang dia tak puas hati. Dengan cara pasang dia macam tu, dia tak puas hati kan. Jadi dia tengok video saya sampai 3-4 video, 2 hari dia tengok, dia cakap, okey, rupanya pakai model-model ni. Okey, so saya nak cerita kenapa harga dia mahal. Spotlight ni memang harga dia mahal, lagi mahal dia lagi baik. Okey, daripada segi suluhan, biasan,
lampu dia. Okey, customer ni tadi pun terperanjat tengok suluhan dia, biasan dia. Okey, kepekatan dia. Okey, daripada segi suluhan, kepekatan dia, dia tak sakitkan mata orang. Okey, yang murah-murah ni. Okey, yang macam saya jual 380 siap pasang tu kan, yang itu normal lagi. Okey, kalau kata yang murah lagi tu kan, dia sakitkan mata orang. Jadi customer ni tadi waktu saya test, saya tunjukkan sekali, mata dia sakit tak bila saya suluh. Saya datang ke arah dia naik motor ni. Okey, jadi saya akan test, saya akan tunjukkan EMS T1 punya power. Kecil tapi padu tu kan, saya akan tunjukkan dia kat luar. Sebab customer ni datang waktu malam, jadi kita boleh set terus untuk customer ni. So customer ni dia nak pergi ride ke Penang, jadi dia kering keluarkan duit terus buat spotlight ni. Okey, so saya tunjukkan je Okey, sekarang kita berada ke atas motor. Okey, bila kita tekan spotlight kuning, nampak tak dia punya suluhan tu macam mana? Okey, ni sebabkan dalam kamera. Kalau ikutkan dekat belah kiri ni, dia ada lagi tau cahaya dia ni tau. Dia ni. Kalau dalam kamera ni dia nampak kat sini dia pekat kan. Okey, kat sebelah sini pun ada lagi. Okey, dan kita set untuk tengah. Okey. Bila kita try putih ni, nampak dia punya pagi tu macam mana tu, lampu putih tu. Okey, faham kenapa dia mahal tau. Walaupun dia kecil, dia memang padu lah. Okey, so kita tengok bila kata kita daripada belakang dan kita nak memotong ke apa, bila kita tekan horn, nampak So saya dah tunjukkan apa fungsi dia. Yang mana tak faham lagi pun saya dah pening dah nak cerita dah. Ini saya rasa ini motor kedua saya cerita yang spotlight jenis mahal. Apa dia punya kelebihan dia. Okey, so kalau anda dapat lihat, dia ada beberapa fungsi dia banyak fungsi dia lah. Okey, nampak dekat sini macam biasa je. Okey, tapi bila dia suluh jalan sana memang padu. Okey, so itu saja. Kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call ataupun WhatsApp saya dekat nombor yang tertera. Macam biasa saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi karen. Okey, pemasangan dengan saya ada garanti. Kalau ada apa masalah kan, tak hidup ke apa, datang ke saya tengok. Okey, barang rosak ke atau pemasangan saya yang ada masalah. Okey, saya pun tak cakap pemasangan saya ni perfect, sempurna sangat, dan saya pun tak cakap barang yang harga 500 ni tak boleh rosak. Jadi kadang-kadang ada problem, saya akan tengok balik. Okey. So itu saja. Apa-apa boleh roger saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. Ciao.